Selesa lah sikit. Kalau sebelum ni kan kena asyik kena betulkan pinggang apa kan, kena bangun duduk. Ni memang ada beza sikit lah. Okay, nama saya Syahri bin Saleh. Umur saya 51 tahun lah. Status saya dah berkahwin, kurang 26 tahun lah. Saya bekerja sebagai jurukubahan lah di pejabat. Memang kerja duduk dari pagi sampai ke petang gitu lah. Ya, sebab saya ada mengalami masalah sakit pinggang jugalah kan. Mungkin duduk terlalu lama tu mungkin menyebabkan saya sakit pinggang jugalah. Dan macam-macam produk saya cari, kadang-kadang tu rasa ambil obat tahan sakit kan. Sebab rasa tak selesa kan. Buruk ada jugalah, kadang sebulan sekali gitu. Dia hilang sekejap je buruk tu, nanti dia datang balik sakit tu kan. Kalau skala 10 tu saya boleh bagi 8 lah sebenarnya sakitan tu. Kadang tu bila balik kerja kan, minta tolong isteri sapukan minyak gosok. Kadang-kadang pernah sampai MC pun ada juga kan. So bangun pagi tu memang tak selesa, tak boleh nak berjalan pun. Sebab dia bukan pinggang saja, dia sampai ke betis, lutut pun itu jugalah. Sekat berat-berat rasa tak ada lah. Saya pun rasa sebab duduk terlalu lama kerja. Sebelum ni pun, sebelum kerja kat sini pernah juga bawa jadi pemandu Grab kan. Duduk dah kereta lama juga. Bila balik pun memang rasa sakit juga. Mungkin sebab yelah duduk lama kan, gerakan kurang. Rasa yang lain-lain punca tak ada rasanya. Tak pernah lah jatuh ke apa kan, angkat berat. Sebenarnya saya mari hari ni untuk bagi satu produk lah untuk Cik cuba untuk rawat masalah sakit pinggang Cik ni. Kalau ubat ni bolehlah membantu untuk mengatasi masalah saya ni kan. Kalau okey berkesan, saya akan beli lagi dan boleh recommend pada kawan-kawan juga. Cik cuma perlu makan 2 biji sehari. Sekali makan sehari tu makan 2 biji. Tu ambil 2. Bukan sekali pagi. Bukan. 2 biji sehari setiap malam. Malam. Setiap malam. Kalau macam Cik ada makan ubat lain, Cik jarak sekarang 2 hingga 3 jam. Okay, untuk sementara ni, Cik cuba dulu ubat ni selama 2 minggu. Okay, nanti selepas 2 minggu, saya akan mari balik lah jumpa Cik untuk tanya apa kesan. Cik, nanti kita jumpa lagi lah. InsyaAllah 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Terima kasih Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari tu kita dah jumpa untuk kali pertama. Masa kita jumpa kali pertama hari tu, saya ada bagi Cik untuk cuba produk formula lelaki. Jadi untuk perjumpaan kita yang kali kedua ni, saya nak tanyalah feedback Cik selepas amalkan produk formula lelaki selama 2 minggu ni. Macam mana? Boleh Cik cerita sedikit? Okay, selepas saya habiskan sebotol ni, Alhamdulillah adalah juga perubahan. Ada yang sakit tu adalah semakin kurang lah juga. Kalau dari 10 tu dah jadi 8 gitulah. Mungkin sebab saya punya penyakit ni dah lama kan. So mungkin perlukan masa ubat berterusan lah. Ambil ubat ni untuk pulih sepenuhnya kan. Baru sebotol dia dalam 30 biji tu dalam 2 minggu dah habis kan. Mungkin kena ambil berterusan lah. Berapa lama kesan sakit tu hilang? Maknanya lepas 3 hari ke 4 hari ke rasa sakit tu hilang? Seminggu? Lepas seminggu adalah punya rasalah beza dia tu kan. Lepas tu dari segi kerja macam mana? Selesa lah sikit. Kalau sebelum ni kan kena asyik kena betulkan pinggang apa kan, kena bangun duduk. Ni memang ada beza sikit lah. Pada semua lelaki tak kira tua muda kat luar sana, kalau ada masalah sakit pinggang ke, elok cuba produk ni lah. InsyaAllah dia boleh membantu kurangkan sakit tu dengan izin Allah. Yang penting kita ikhtiar dulu kan. Sembuh tu kuasa Allah lah. Okay, Cik, rasa cakap ni lah untuk perjumpaan kita untuk kali kedua ni. InsyaAllah kalau ada next lagi, kita jumpa lagi. Okay, InsyaAllah. Dan saya doa Cik sembuh lah daripada sakit pinggang ni. Amin, InsyaAllah. Dan juga lah, terima kasih ucapkan juga pada pihak SU dan rakannya bagi peluang saya mencuba produk ni. Semoga ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah.